Okey, selamat pagi, selamat hujung minggu, salam sejahtera. Okey kan, hari ini kita nak pergi ke PSB Semeni, iaitu Servis Center Pro 2 dekat Semeni yang terbaru. Okey, untuk servis yang ketiga kereta Azia. So, selamat pagi. Mana yang baru menonton channel aku, jangan lupa subscribe. Okey, subscribe. Anda korang membantu aku untuk aku lebih kembangkan lagi aku punya channel. Okay? InsyaAllah akan baik-baik. Okey, jom kita jumpa dekat PSB. Let's go kan. Alright, kita dah sampai. Inilah ruang dalaman ni. Okey, ni dia punya servis. Banyak lagi pay kat dalam tu. Hari ni kita servis minyak hitam je. Ni yang tak pedas. Jalan lain kita consider untuk naik servis lah. Okay. Nah, tak pedas. Let's go. Padam. Ni baru lepas makan. Sarapan, anak sarapan. Tak pedas lah. Aku dah habis satu dah. Ni nombor. Ni tengok bol 2. Appointment time. PSB Semeni. Okey. Kau datang sini, inilah dia PSB Semeni. Okey. Yang terbaiknya kat sini, korang masuk daripada pintu tu, korang parking kat depan ni, dia terus nampak kereta korang, dia terus serve korang. Memang laju. Memang laju kat sini. Okay, korang masuk, dia dah tekam korang. Dah serve korang. Cik. Okay, dia bagi salam apa semua lah. Okay, good morning, hi. Dia terus tekam korang kat situ. Okay, dia terus serve korang. Maknanya servis dia memang bagus. It's very good sini. Okay, PSB semuanya is very good. Serius. Okay. Okay. Sementara nak menunggu kereta servis tu, kita minum dulu air. Air kopi, air Nescafe, macam-macam lah. Kau dengar tak? So bila kereta dah siap, kereta dah siap servis, dia akan panggil nombor kita ni. Okay, dia akan panggil nombor kita ni ke kaunter. So kita pergi ke kaunter, kita terus bayar lah. Apa yang tak kena, kita boleh cakap sales wajah dia orang lah, dekat kaunter ataupun dekat staff-staff yang serve kita tadi lah. Okay. So let's go guys. Kita minum dulu sambil tunggu kereta siap. Ni anggaran dalam 15 minit hingga 20 minit jugalah. Dia orang check, dia orang servis apa semua. Okay. Baik. Okay, bay dia orang luas lah. Sampai ke ujung. Okay, sampai ke ujung. Okay geng, kereta dah siap geng. Kereta dah siap. Okay. Ini kesayangan ni, kesayangan terbaru, baby baru kereta dah siap. Mantap. Okey, kita keluar geng. Okey, mungkin ni kilang-kilang yang baru dia orang buat. Jom kita keluar. Ni jalan keluar dia orang. Okey. So, nak sempit, benar hati-hati. Ni bay dia orang. Okey. Thank you Pro 2 PSB Semeni. Okey. Ni kereta customer ataupun kereta yang dia orang punya lah. Kita tak tahulah. Alright. Ini bay pun ada lagi. Okay,
Dan pusing yang keluar. Okay, masuk pun ikut sini. Ini tak silap saya berdekatan dengan Easy Semenyih, court badminton Easy Semenyih. Dia berdekatan dengan sini lah. Okay, so jalan masuk dia kat sini, dan jalan pintu masuk dia macam tu. Mungkin tak berapa clear sangat. So dia kat area kilang ni lah. Okay, so terima kasih kerana yang menonton. Okay, kita jumpa di channel yang lain. Selesai servis untuk hari ini. Pro 2 Azia 1.0 SE tahun 2024 warna merah. Ciao. Bye dam.